Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, denyut dunia sukan. Adakah Malaysia bakal kehilangan mata penting dalam kelayakan Piala Asia? Adakah tindakan Vietnam yang mahu membuat protes ini sekadar langkah berjaga-jaga atau strategi tekanan awal? Dan adakah isu pemain warisan Harimau Malaya ini benar-benar boleh mengubah nasib pasukan negara dalam saingan antarabangsa? Menurut laporan Astro Awani, Persekutuan Bola Sepak Vietnam dilaporkan bersedia mengemukakan bantahan rasmi kepada Asian Football Confederation dan FIFA sekiranya keputusan melibatkan 7 pemain Malaysia dianggap tidak adil. Isu ini menjadi perhatian kerana ia boleh memberi kesan kepada kedudukan kumpulan F dalam kelayakan AFC Asian Cup yang semakin menghampiri perlawanan penting. Perkembangan ini berlaku selepas keputusan Court of Arbitration for Sport yang menolak rayuan melibatkan 7 pemain serta Football Association of Malaysia. Dalam keputusan tersebut, FAM dilaporkan dikenakan denda sekitar 1.8 juta RM manakala 7 pemain terbabit dikenakan penggantungan selama 12 bulan daripada perlawanan rasmi walaupun mereka masih dibenarkan menjalani latihan bersama pasukan. Antara pemain yang terlibat termasuk Ju Figueiredo, John Irazabal, Rodrigo Holgado, Emmanuel Makusi A, Sitor Hevel, Gabriel Palmero dan Facundo Garcies yang sebelum ini menjadi sebahagian daripada usaha memperkuatkan skuad Harimau Malaya. Situasi ini menyebabkan pelbagai spekulasi muncul mengenai kemungkinan Malaysia dikenakan hukuman tambahan sekiranya didapati melanggar peraturan kelayakan pemain. Mengikut peraturan pertandingan, sekiranya sesebuah pasukan menggunakan pemain yang tidak layak, keputusan perlawanan boleh ditukar kepada kekalahan 0-3. Dalam konteks Malaysia, ini boleh membawa kepada kehilangan sehingga 6 mata jika melibatkan 2 perlawanan. Jika perkara itu benar-benar berlaku, ia bukan sahaja memberi kesan kepada kedudukan Malaysia dalam kumpulan, malah boleh mengubah keseluruhan persaingan kelayakan. Namun begitu, semua kemungkinan ini masih bergantung kepada keputusan rasmi AFC kerana setakat ini belum ada pengumuman muktamad dibuat. Dalam masa sama, Vietnam turut menegaskan bahawa mereka tidak mahu isu ini menjejaskan fokus pasukan mereka. Mereka menyatakan persiapan teknikal tetap berjalan seperti biasa dan pasukan tetap memberi tumpuan kepada strategi permainan. Kenyataan ini menunjukkan bahawa walaupun wujud kemungkinan tindakan protes, Vietnam tetap mengambil pendekatan profesional dengan memastikan pasukan berada dalam keadaan terbaik untuk perlawanan. Dari sudut pemerhatian dunia bola sepak, situasi seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa. Banyak negara pernah melalui kontroversi berkaitan status pemain, terutama apabila melibatkan pemain naturalisasi atau pemain warisan. Peraturan FIFA dan AFC sangat ketat kerana ia melibatkan integriti pertandingan dan keadilan kepada semua pasukan yang bertanding. Apa yang lebih penting ialah setiap keputusan biasanya dibuat berdasarkan fakta, dokumen rasmi dan pematuhan kepada peraturan, bukannya berdasarkan tekanan daripada mana-mana negara. Ini kerana badan seperti AFC dan FIFA perlu menjaga kredibiliti pertandingan mereka di peringkat antarabangsa. Dalam masa yang sama, kenyataan tentang kemungkinan protes juga boleh dilihat sebagai sebahagian daripada perang psikologi yang sering berlaku dalam bola sepak moden. Persaingan hari ini bukan sahaja berlaku dari segi taktikal dan fizikal, tetapi juga dari segi mental. Tekanan media, kenyataan rasmi dan spekulasi sering menjadi sebahagian daripada permainan sebelum sepak mula. Bagi Malaysia pula, isu ini boleh menjadi pengajaran penting tentang betapa pentingnya aspek pengurusan dan pentadbiran dalam bola sepak profesional. Kekuatan pasukan bukan sahaja bergantung kepada pemain dan jurulatih, tetapi juga kepada kecekapan pengurusan dalam memastikan semua peraturan dipatuhi dengan teliti. Jika Malaysia didapati tidak melanggar sebarang peraturan, situasi ini mungkin akan menjadi pembakar semangat kepada Harimau Malaya untuk membuktikan bahawa mereka layak bersaing berdasarkan kemampuan sebenar di atas padang. Kadangkala kontroversi seperti ini juga mampu menyatukan pasukan dan meningkatkan motivasi pemain. Apapun yang berlaku, perlawanan antara Malaysia dan Vietnam selepas ini dijangka menjadi lebih menarik kerana latar belakang isu ini. Ia bukan sekadar perlawanan biasa, tetapi juga melibatkan maruah bola sepak kedua-dua negara. Akhirnya, dalam dunia bola sepak,
Apa yang paling penting tetap prestasi di atas padang. Kontroversi mungkin datang dan pergi, tetapi keputusan perlawananlah yang akan menentukan siapa yang benar-benar layak untuk mara. Jika sukan adalah minat anda, maka Nadi Sukan adalah channel anda. Subscribe sekarang dan teruskan bersama kami mengikuti denyutan sebenar dunia sukan. Nadi Sukan, denyutan dunia sukan. Terima kasih, jumpa lagi.